Mr. DIY dijangka terus mencatat pertumbuhan kukuh dari tahun keuangan 2024 hingga 2027 menurut laporan terkini CGS International. Walaupun berdepan cabaran seperti pertumbuhan jualan kedai sedia ada yang perlahan serta cawangan KKV yang masih belum menyumbang keuntungan besar, keuntungan bersih teras syarikat dijangka meningkat pada kadar tahunan 12.8%. Kenaikan ini disokong oleh faktor makro termasuk promosi berterusan, pemberian tunai kerajaan, kenaikan gaji kaki tangan awam serta momentum Tahun Melawat Malaysia 2026. Mr. DIY masih merancang pembukaan kedai baharu namun lebih selektif dari segi lokasi dan format bagi memastikan setiap cawangan mencapai pulangan modal yang disasarkan. Pengukuhan ringgit berbanding mata wang utama serta leverage perolehan yang lebih tinggi membolehkan syarikat melaksanakan lebih banyak kempen dan promosi sekaligus meningkatkan jualan kedai sedia ada. Mr. DIY kini diniagakan pada PE 19.6 kali bagi tahun 2026, jauh lebih rendah berbanding rakan global Dollarama pada 40 kali. Dividen dijangka meningkat antara 4 hingga 5% setahun bagi tempoh FY25 hingga FY27, memberikan sokongan tambahan kepada para pelabur. Dengan strategi yang lebih berhati-hati dan sokongan faktor makro, Mr. DIY kekal sebagai jenama runcit yang berpotensi terus berkembang kukuh di Malaysia.